Selepas 4 jam kita berehat dekat Dubai ni, sampailah masa untuk ke Istanbul. Sama juga kapal terbang Emirates juga termasuk ni, tapi rasanya kapal terbang ni yang lain sikit. Sebabnya ini masuk-masuk tu kita terus jumpa tangga yang naik ke atas. Yang kapal yang awal tadi tak ada ni, tangga naik ke atas kat depan ni. Lepas masuk tu dia bagilah ni minum air Zeppel ni dengan biskut. Okey, lepas 4 jam sampailah kita ke Istanbul. Inilah sampai Istanbul ni. Ni dah sampai ke Istanbul Airport. Ui, lama. Daripada kemarin sampai hari ni baru sampai. Lebih pada 24 jam lah. Sekarang ni pukul 5 lebih lah waktu Istanbul. Kalau waktu Malaysia ni dah pukul 10 malam kan. Letih rupanya tuan-tuan ni jalan ni di airport Istanbul ni taklah sibuk kan. Proses ambil beg ni ambil masa lama lah. Tambah kita pula, kita punya rombongan ni 30 orang lebih. Kalau nak dapat semua beg tu memang lambat lah. So lepas ni sembahyang asar, jamak lah asar lohok. Lepas tu lagi naik bas pergi ke hotel. Hotel ni katanya 3 jam. Ya Allah, 3 jam lagi dah lah 20 berapa jam dah ni. Naik bas, naik train, naik kapal terbang, tak sampai-sampai lagi. Sementara duk tunggu kawan-kawan lain ambil beg, so kita pun pausing lah sikit dekat airport Istanbul yang merupakan airport yang terbesar di dunia lah, antara airport yang terbesar di dunia. Dia boleh cater sampai 200 juta penumpang setahun. Oh, besar ni. So as far as I understood, she gave all details, all important points. That's why I just wanna introduce myself, and today dipendekkan cerita, kita pun sampailah dekat hotel ni, dekat Bolu ni. So ni kita pausing sikit lah pagi-pagi tu sebelum turun makan. Okay, makan pagi not bad. So manis ada madul bawah, ada segala jenis sos yang manis-manis ni. Buah kering juga ada. Makan dekat hotel ni boleh lah, tak dah sedap sangat, bukan selera kita lah dia punya cita rasa ni, tapi pun boleh lah. Okay, pagi ni kita pada depan hotel. Buat nampak tak tahu. Hotel ni kebanyakan pelancong lah duduk sini. Ini dekat depan hotel, hotel One Resort. Sebelah dia ni hutan, macam hutan ni. Boleh lah kalau siapa nak hiking sebenarnya dekat sebelah ni. Dia selepas musim sejuk ni memang macam ni lah. Pokok tak ada daun. Pagi ni kita kena awal sikit lah untuk merasai kesejukan di Turki ni kan. Pasal inilah first time pagi kita keluar dari hotel. Sebaik saja tiba di airport kemarin ni. Tu duk sangka kita main ni musim bunga, banyak bunga. Tapi kalau tengok pokok-pokok dia, daun pun tak ada lah. Bunga tak nampak lagi lah, bunga yang banyak kan. Dan juga rasa ingatkan musim bunga tak sejuk. Rupa-rupanya masih sejuk. Kalau malam tu dekat negatif sejuk dia tu. So lepas ni kita akan ke Ankara untuk pergi ke Museum Kamal Atatürk tu lah, ataupun tempat bersemadinya lah pengasas kerajaan Turki ni, ataupun Republik Turki. Kita main ke Turki, dan kali kedua jugalah kita sampai ke Museum Kamal Atatürk ni. Dekat dalam tu lah ada dia punya
kata kanda lah, kanda di atas muka bumi kan. Kanda sebab apa, cerita dulu kata dia tak boleh tanam dalam bumi kan. Orang buat di atas tu lah, tak tahu lah jenazah dia ada ke tak ada. Yang sini pun yang tu pejabat dia punya makam Perdana Menteri dia. Macam tu lah, kat dalam tu pun kedudukan makam dia tu. Kebetulan waktu kita sampai ni ada acara pertukaran pengawal. Dia bertukar pengawal ni setiap jam lah macam tu. Okay? Dan dia punya upacara ni tak lama, dalam 10 ke 15 minit macam tu je. So kita boleh tengok lah askar ni dia berkawat dengan penuh berdisiplin kan. Kemudian tu dia menunjukkan hormatnya lah kepada bendera dan juga pemimpin-pemimpin Nepal lah. So menarik juga benda ni. Rasanya ada berbeza sikit daripada dulu dengan hari ni. Dia ada sikit perubahan pada cara dia kawat tu. Dekat dataran ni juga, selain daripada makam Kamal Mustafa Kemal Atatürk, tu nama penuh dia. Dia ada juga dekat sini ada muzium dia, ada galeri dia. Dekat situ adalah simpan barang-barang peribadi Kamal Atatürk, sejarah perjuangan dia. So macam mana terbentuknya sebuah republik Turki pada awal-awal pembentukan dia dulu. So kalau larat bolehlah berjalan ni, luas juga kawasan dia. So medan ni pun luas. Lepas tu ada kawasan yang The Lion tu. Kalau sejam tu tak cukup jugalah kalau kita nak pergi melawat semua. Dan orang pula ramai, kita kena queue dan sebagainya. Kamal Atatürk ni meninggal tahun 1938. Lepas tu dia dimakamkan di sebuah muzium lah di Ankara. Lepas tu pada tahun 1953 tempat ni, museum ni siap, barulah jenazah dia tu dipindahkan ke sini untuk dimakamkan secara permanen. Tempat ni lah yang kita duk main melawat ni. Kalau mengikutkan Sheila tu, kita punya pemandu pelancong tu, dia duk cerita lah, kata Kamal Atatürk ni sangat dihormatilah di Turki ni. Dan dia ni dianggap sebagai bapa kepada negara Turki moden. Pasal apa? Pasal selepas kejatuhan Ottoman Empire tu, Turki ni hampir-hampir dikuasai oleh kuasa asing lah lepas tu. Jadi Kamal Atatürk lah, dia lah yang berjaya menyatukan askar, tentera dan suku-suku yang ada di Turki ni untuk Turkish War of Independence. Yang mana perjuangan dia ni membawa kepada penubuhan Republik Turki pada tahun 1923. So sampai sekarang lah, kalau kita pergi merata gambar ni, sehingga kan duit dia pun dalam ada gambar Kamal Atatürk sampai sekarang. Dan gambar Kamal Atatürk ni kita pergi mana pun, pejabat kerajaan ni memang ada lah gambar dia. Dan kebetulan waktu kita main ni hari kemerdekaan pembentukan Republik Turki ni, memang gambar dia merata-rata lah. Kalah gambar Erdogan tu, punya banyak gambar dia. Sepanjang jalan utama nak pergi ke makam ni, dia ada jalan ni dia panggil Lion Road, jalan singa lah. Dekat sini ni ada 24 patung singa kiri dan kanan jalan ni. Katanya ianya melambangkan 24 suku bangsa Turki lah. Okey, dia melambangkan 24 suku Turki yang asal dari sejarah bangsa Turki. Dia menggambarkan kesatuan dan kekuatan bangsa Turki sejak zaman dulu sampailah sekarang. Habis di Museum Kamal Atatürk ni, kita pun geraklah untuk bergerak ke Kapadokia lah pula. Sementara tu kita singgah lah ni di stesen minyak ni sekejap. Lepas tu berhenti makan dekat Salt Lake City. Ni tempat tasik di mana orang
ambil garam lah dari tasik ni. Ni tasik yang kat belakang ni kan. Tu tasik luas ni dan ada perusahaan garam. Jadi dekat tempat rehat ni adalah jual garam kan. Nama Tuz Gulo. Itulah nama tempat ni. So kita pun posing lah sekejap. Kan tengok ramai ke jumpa orang Kedah datang ni. Mereka pun rombongan lain dah berhenti makan kat sini kan. So kita pun tolonglah ambil gambar apa lebih kurang. Lepas tu tengok ada orang jual ni, satu pakcik ni duk jual ayam delima ni, tak ada orang beli pun. So kita pun singgah lah untuk support dia punya perniagaan ni. Okay. Sekarang kita nak beli delima. Jus delima. Small 200. Large 250. Marhaba ya Syekh. Merhaba. Speak Malay. Boleh sikit-sikit. Ni abang ni pulas tu, tangan sampai bergetui. Yes. Yes, one. Satu cup kecil 200 bersamaan dengan RM18 lebih kurang macam tu lah. Oh, thank you. Okey. Cukup dulu untuk video kali ni. Nanti kita sambung di part yang ketiga, iaitu di Kapadokia. Okay.